Morning guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Asri Nawawi aka Bang Kenteng. Pagi ni Bang Kenteng nak pergi camping dekat satu kawasan di Perak, iaitu di Tasik Raban. Okay, macam ni lah nak pergi camping. Barang-barang kena simpan dulu dalam mini camping van Bang Kenteng. Dalam ni nampak memanglah sempit, tapi semua ada. Boleh kata komplit lah semua. Kita ada power station, kita ada tempat memasak tu lepas tu kat sini tempat simpan barang-barang camping lah. Jadi agak kecil, sempit, tapi fully function lah untuk Bang Kenteng. Okay? Ini benda wajib. Setiap kali nak camping, kita akan bawa ni basikal ni sebenarnya untuk healing-healing juga. Dia syok kalau kayu basikal ni. And then lagi satu, dapat perhatian. Itu yang syok tu. Itu tempat simpan barang masak Bang Kenteng. Tapi dalam masa yang sama, boleh juga jadi meja untuk Bang Kenteng buat kerja. Yalah, sebab Bang Kenteng sekarang ni sambil travel, sambil buat kerja. Kita buat vlog, malam tu kita edit lah video. Yang penting, panjang perjalanan, barang cukup, kenderaan okey, baru lancar. Okey, jom kita ready untuk mulakan perjalanan. Tapi sebelum pergi, kita jalan ke Tasik Raban ni, kita isi perut dululah. Perut lapar ni. Sekejap lagi kalau tak ada tenaga, tak seronok juga. Okey, kita dah mulakan perjalanan. Jadi, start lagi. Kita akan sarapan pagi. Dan lepas pada sarapan nanti, kita akan cari stesen minyak untuk isi minyak. Minyak pilihan Bang Kenteng mesti stesen minyak Petronas. Mana-mana pun senang jumpa stesen minyak Petronas. Bang Kenteng dah selalu pakai daripada dulu lagi minyak Premix 95. Kenderaan lama, tapi kita kena cari minyak yang berkualiti. Itu yang penting. Barulah kita boleh jaga prestasi enjin. Baru mantap, baru lancar perjalanan. Jom. Okey, kita dah sampai dekat warung. So, perut pun dah dapat. Jom breakfast dulu. Tengok review, dia kata mi goreng kat sini sedap. Jadi kita nak rasa lah juga. Mi goreng ni basah, memang nampak menyelerakan. Yang bestnya makan dekat sini boleh tengok view dekat belakang ni. Let's go. Van ni sebenarnya antara 5 wishlist yang Bang Kenteng nak buat waktu sebelum 30 tahun. Masa PKP itulah Bang Kenteng rasa macam ini waktu yang terbaik untuk Bang Kenteng start. Sebab Bang Kenteng daripada dulu lagi minat camper van. Untuk Bang Kenteng rasanya dah sampai waktu untuk Bang Kenteng tunaikan impian Bang Kenteng nak ada camper van. Tapi Bang Kenteng buat camper van ni alhamdulillah sampai sekarang menjadi. Dalam masa yang sama kita buat konten juga dengan camper van ni. Ya, mana-mana satu Malaysia, pusing, utara, selatan. Okey je, Bang Kenteng enjoy je. Kadang-kadang enjoy view dekat depan, dekat kiri kanan. Kadang-kadang enjoy dengan bunyi enjin juga. Yalah, enjin van ni duduk kat bawah, jadi kita boleh dengar. Okay, Bang Kenteng ni bukanlah pandai sangat nak sembang pasal automotif, pasal enjin. Tapi yang Bang Kenteng pegang selama ni adalah nak jaga prestasi enjin, kena jaga dua benda. Pertama, minyak enjin, kena buat servis berkala. Benda tu benda biasalah kan. Yang kedua adalah pemilihan minyak petrol. Sedikit sebanyak dia boleh membantu. Jadi untuk Bang Kenteng selama ni memang duk pakai Premix 95 daripada Petronas. Jadi bila dapat pakai minyak yang berkualiti, barulah perjalanan tu rasa lancar. Kita pun nak bawa kereta pun rasa tenang je. Okey, dah sampai dah Petronas. Kita berhenti isi minyak, okey? Bang Kenteng daripada dulu lagi dah selalu sangat mak ayah bawa travel dengan kereta. Petronas ni bukan hanya satu stesen minyak. Bagi Bang Kenteng, Petronas ni lebih kepada memori dan juga kenangan perjalanan kami masa dulu bersama keluarga. Oh, finally kita sampai dekat Tasik Raban. Kawasan ni dulu Bang Kenteng pernah sampai 4 tahun lepas. Dulu sini tak ada apa pun. Tapi kali ni Bang Kenteng sampai, tu dia terkejut. Macam-macam duk ada ni.
kita boleh naik kayak dan situ pula kawasan untuk tengok orang kata pemandangan dekat sini. Cantik, bagus ya. Bagi Bang Genting, inilah kepuasan sebenar Bang Genting kalau kita boleh camping macam ni. Tadi kita sampai waktu cerah, tiba-tiba hujan lebat. Tapi kita dapat enjoy je momen ni. Okey, perjalanan tu bukan tentang nak cepat sampai. Tak, bagi Bang Genting, perjalanan yang bagus adalah perjalanan yang lancar dan kita dapat nikmati setiap kilometer. Macam Bang Genting tadi, kita bawa pelan-pelan, nak laju tak mana. Jadi nikmati saja proses dalam perjalanan kita tu. Lain tempat, lain cerita. Lain tempat, lain pengalaman. Bagi Bang Genting, itulah kepuasan Bang Genting. Setiap perjalanan ada cerita dia yang Bang Genting boleh kongsi dengan hampa semua. Okeylah, sekarang ni Bang Genting nak rehat dulu kat dalam. Malam ni Bang Genting nak turun masak, nak makan-makan, lepas tu nak rehat. Okey, jumpa lagi. Saya Asri Nawawi, aka Bang Genting. Assalamualaikum. Bye.